Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziad bin Muhammad Nurwati. Saya Muhammad Rizki Zalidi bin Abdul Hakim. Kami dari Sekolah Rendah Islam Ayam Sleh. Hari ini kami nak masak chicken wrap. Bahan-bahannya ialah: pertama, daun bawang, tahu, kobis dan isi ayam. Garam, sos tiram, telur, bawang putih, serbuk perasa dan serbuk lada putih. Okey, jom kita mulakan. Pertama sekali, potong daun bawang dan basuh kobis. Hancurkan tahu. Potong ayam menjadi bahagian kecil. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak rebus kobis supaya menjadi lembut. Sekarang kita letakkan isi ayam dan tahu di atas kobis. Dan wrap kobis ini secara kemas. Yang terakhir, masukkan chicken wrap ke dalam pengukus. Sekarang dah siap kukus. Okey, dah siap. Jom kita makan.